betapapun tidak popular, tidak disenangi, suara ini harus terus digegarkan supaya keluarga kita, rakan-rakan kita, rakan sejawat sekerja kita dan rakyat harus terima kenyataan ini. Dan kenyataan ini tidak mengandaikan semuanya indah. Kerana sedikit sebanyak salah faham akan terus berlaku dan ini tidak jadi masalah. Yang jadi masalah ini bila kita ambil sikap pandangan kita saja yang betul dan kalau yang tidak benar itu harus diserang, dihina, dicerca. Ini punca masalah. Dan ada sedikit kebenaran di satu pihak, ada juga sedikit kebenaran di pihak yang lain. Ini yang disebut half truth dan absolutes. Dia pandangan kecil yang sebenar, dia anggap dia itu mutlak. Faham? Di mutakhir ini ada pandangan tentang di wilayah persekutuan dan terutama di negeri Selangor dan negeri-negeri lain. Di Semenanjung terutamanya, walaupun umumnya ya, Arun ya, di Sabah Sarawak itu dari segi perseteruan kaum itu lebih terkawal. Sebab tu Arun jadi Menteri Perpaduan. Jadi kita harus cuba faham dan leraikan dengan baik. Ya. Saya beri contoh umpamanya soal kuil. Ya. Ada yang mengatakan jangan sebut kuil haram. Walaupun istilah umumnya kuil yang tidak mendapat kebenaran tuan tanah atau kerajaan itu tidak ikut peraturan lah. Baik. Jangan kita bergaduh soal istilah. Tapi yang penting apa? Tak boleh. Itu yang penting. Ya. Ikut peraturan. Masjid yang dibangunkan, ikut peraturan. Gereja dibangunkan, ikut peraturan. Jadi semua yang lain pun begitu juga. Jadi harus cari jalan penyelesaian. Bukan pergaduhan. Baik. Kalau ada orang langgar, apa kita ambil tindakan? Kita jalur hukum. Ya. Bawa pada lembaga yang sah dan peraturan. Dan ini bukan perkara baru. Timbul muncul seolah-olah ini perkara baru berlaku semalam. Hanya di bawah PMX. Kacau bilau. Amboi. Ya. Ya. Padahal semua kerajaan masa itu masa BN perintah, masa PN perintah, masa PAS perintah. Sampai sekarang sebahagian keadilan, kerajaan perpaduan, hal itu berterusan. Jadi kalau tanya saya, haruskah kita cari penyelesaian? Saya jawab, ya. Apakah wajar kita beri pengiktirafan, penghormatan kepada semua agama dalam negara kita? Islam agama persekutuan, yang lain kita beri hak masing-masing? Jawab saya, ya. Apakah kita harus berikan kebenaran kepada kuil dan rumah ibadat yang tidak ikut peraturan? Tak boleh. Jadi jelas, kerana kita ikut jalur hukum. Baik. Jadi jelas ya. Jangan bergaduh kata, Anwar kata semua rumah ibadat boleh. Ini saya dengar dalam sosial media nanti keluar begitu. Saya kata semua boleh kalau ikut peraturan yang sah. Kalau tak ikut tanah orang, mana boleh kita nak buat ibadat, kita rampas tanah orang. Dia ada percanggahan itu ya. Kenyataan. Tanah yang tidak sah dipaksa, dirampas ataupun diambil tanpa kebenaran dan nak dijadikan sah. Tak boleh. Jadi apa keputusan kita? Keputusan kita, akui tidak sah. Saya nak jelaskan ni. Bagaimana batu cave? Batu cave itu sah. Ada cadangan batu cave nak buat eskalator. Saya bincang dengan Menteri Besar Selangor. Semalam kebetulan saya bersama dengan Tuanku Sultan Selangor.
Saya bangkitkan perkara ini juga. Hanya pendapat baginda Sultan. Batu Cave itu mendapat pengesahan, kelulusan. Dia minta oleh kerana tangga naik tinggi, KSM belum naik ya. Jadi oleh kerana tinggi, ada yang cadangkan nak bangunkan eskalator. Pendapat saya tak apa. Dia tak ganggu tanah kita, dia tak paksa, dia tak rampas hak orang lain, dia nak teruskan supaya masyarakat Hindu dapat teruskan amalan mereka. Pandangan saya, dan saya sampaikan kepada Datuk Seri Amiruddin Syahri, Menteri Besar, kita tidak ada halangan. Boleh teruskan. Yang tidak boleh dibiarkan ialah percambahan. Naik di mana-mana, di bawah pohon, ya, di mana-mana. Dan ini mesti dihentikan. Saya tanya di India, ataupun bagi masyarakat Cina, di negara Cina, itu tidak diizinkan. Di India tidak diizinkan. Melainkan kuih-kuih yang sah. Jadi, biar ini jadi dasar, kita faham. Jadi nak fikir soal perpaduan penarun, tak jadi masalah. Kita ikut peraturan. Baik, ada satu kes katanya betul tidak ada kebenaran lagi, tapi sudah ada 200 tahun dah. Dia nak minta pertimbangan. Itu dia rayu kes lain. Kita beri pertimbangan. Tetapi jangan guna alasan sudah ada di bawah pohon itu, wajib diluluskan. Saya dengan ini mau umumkan, ketetapan kita tidak lagi mengizinkan yang tidak mengikut peraturan, dan Mali Bandaran diberi keizinan untuk bertindak supaya dibersihkan kawasan yang bukan hak kuil supaya selesai masalah ini dengan baik.